adalah cerita tentang Pak Hassan. Keinginannya yang ingin beraya seperti dahulu. Ini Pak Hassan. Hatinya terasa kosong kerana Aidilfitri kini tidak seperti dahulu. Wajah ibu Pak Hassan yang sabar dan penyayang jelas terbayang. Terutama ketika menyediakan kuih bahulu, kegemarannya sewaktu kecil. Aroma bahulu yang harum dan rasa manisnya masih terkesan di lidah dan hati Pak Hassan. Raya dahulu penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Bukan sekadar perayaan, tapi waktu paling dinanti untuk bersama ibunya. Lamunan Pak Hassan terhenti apabila anaknya, Amin, pulang ke rumah. Namun, kegembiraan yang diharapkan tidak kesampaian. Sejak Amin pulang ke rumah, Amin asyik dengan telefonnya, tidak menghiraukan suasana malam raya yang sepi. Pak Hassan kecewa. Raya kini terasa asing, sunyi tanpa suara ketawa dan kehangatan hubungan seperti dulu. Dalam nada marah dan sedih, Pak Hassan menegur anaknya. Amin hanya diam membisu. Namun, jauh di sudut hati, Amin sedar akan kekecewaan ayahnya. Diam-diam, dia mencari resepi kuih bahulu warisan neneknya. Dengan usaha dan kasih sayang, Amin membakar kuih itu, berharap dapat mengembalikan senyuman di wajah ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah. Ayah, kami minta maaf. Kami banyak silap dengan ayah. Kami tahu ayah nak raya macam dulu. Ni, kami ada buat bahulu untuk ayah. Pak Hassan melihat kuih bahulu itu. Bila Pak Hassan menjamah seketul bahulu itu, air mata hampir menitis. Rasa itu, rasa yang sama seperti buatan ibunya dulu. Menghidupkan kembali memori manis zaman silam. Buat pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Hassan merasai semula kehangatan raya yang pernah hilang. Seronoknya raya seperti dulu-dulu. Salam Aidilfitri dari Kolej Vokasional Sri Manjung kepada semua.